Bukan susah pun nak buat suami kita happy. Masak je makanan dia suka ni. Laksa kuah putih Terengganu memang favourite husband Khaira. So, tapi kita orang punya laksa ni lain sikit lah. Sebab biasanya laksa kuah putih ni kita makan dengan cili dan juga garam dan juga apa ni orang kata dengan belacang asing kan. Tapi kita tumbuk sekali. So, hari ni kita nak tunjukkan resepi cara masak kuah laksa Terengganu. Tak tahulah, Khaira pun actually first time lah masak kuah ni. Selama ni Khaira malas nak bukan tak boleh masak, tapi kita malas, so kita order je. Tapi kali ni Khaira rasa nak try buat, tapi menjadi Masya Allah sedap. Jadi caranya mula-mula dia mudah sangat. Masukkan air ke dalam periuk. Sebenarnya ikan tadi dah direbus, tapi Khaira lupa nak tunjuk. Okey, macam biasa je, ikan direbus dengan asam keping dan juga sedikit garam. Lepas tu perisikan isi ikan tu. Ini Khaira beli ikan selayang lah. Okey, ikan selayang, kalau orang Terengganu panggil ikan selayang, kalau orang belah luar dia panggil ikan sardin kan. So ikan selayang ni dah direbus dan diisikan. Lepas tu kita akan blendkan isi ikan ni lebih kurang dalam 1 ekor lebih. 1 ekor lebih, sekilo lebih macam tu. Lepas tu kita masukkan air rebusan tadi. Jangan buang tau air rebusan tadi tu, sebab air rebusan tu sedap. Kita blend isi ikan ni. Kalau nak tumbuk pun boleh, kalau malas blend je lah. Ni Khaira blend je. So isi ikan ni kita masukkan dalam air yang mendidih tadi tu. Nak masak kuah laksa putih ni senang saja sebenarnya. Tak susah pun. Cuma itulah, kadang-kadang order lagi bagus lah. Sebab kita pun boleh support orang lain. Lepas tu senang kan, tak payah nak kenyah-kenyah, nak kena isi-isikan. Tapi this time sebab kita macam nak berterima kasih sebab husband kita layan kita baik, macam tu lah. Bukan susah pun kan. Kita ni, saya ni memang jadi macam ni. Kalau husband saya baik dengan saya, bukanlah selama ni dia jahat, dia tak jahat pun. Cuma kita rasa macam kalau membahagiakan, kita pun tak salah pun kita balas dengan jaga perut dia, macam tu kan. So ini adalah bawang merah, halia dan juga lada hitam. Kita blend. Okey, ini cara saya tengok resepi lah. Saya tak tahulah cara orang lain. Kalau ada cara yang lebih sedap, boleh sharekan resepi tu. Okey, so kita blend semua bahan ni. Senang saja, masukkan ke dalam air ni. Ikan yang kita dah rebus tadi tu kan. Sebenarnya kan ada orang kata malas nak masak, tak pandai masak. Masak ni dia sebenarnya malas dengan rajin. Kalau awak rajin jadi, kalau malas apa pun tak jadi. Sekarang ni zaman boleh tengok video, boleh tengok resepi kan. So kalau rasa nak buat, try je buat, tak ada masalah. Okey, so kita masukkan bahan yang kita dah blend tadi tu dan juga masukkan sekali air rebusan ikan tadi tu, barulah dia rasa kan. Sebab kadang-kadang kalau orang kata malas masak semua tu, tak pandai boleh belajar. Practice make perfect. Saya pun tak pandai masak juga, tapi kita sejenis yang suka makan, kita cuba je lah. Itu saya campakkan 2 keping asam keping. Okey, asam keping. Tapi kuah laksa ni dia macam rasa dia sangat sedap tau. Resepi ni saya boleh approve lah sebab rasa dia sangat sedap, complete. And dia tak rasa kosong. Sebab kuah laksa ni kalau orang yang tak pandai masak, bukan tak pandai masak, dia masak pandai, cuma rasa dia kurang. Bila dia rasa sekadar ikan saja, dia plain, dia tak rasa lada hitam tu, dia tak rasa bawang tu. Ni kita masukkanlah bahan perasa, garam cukup rasa dan juga gula. Lepas tu kita last sekali kita akan masukkan santan. Okey, bagi dia mendidih macam tu, kita masukkan santan. Cuma laksa kuah putih Khaira ni, Khaira punya mak mertua ajar makan ditumbuk cili lada jagung, cili kecil tu. Kalau biasa kalau orang Terengganu makan laksa kuah putih ni, dia makan dengan cili kisar, garam dan juga belacan asing tau. Kita kena tambah-tambah lah, tapi kita tak buat macam tu. Sebab mak mertua Khaira buat laksa, makan laksa dia tumbukkan cili. Orang Terengganu panggil lada jagung. Lada jagung ditumbuk dengan garam ke belacang. Memang pedas desik, memang sedap terakak. Itulah yang husband Khaira tu suka sangat. Ni kata kat dia nak buat laksa pun dia pesan, buat lada macam ma buat, dia kata. So saya pun sejak kahwin dengan abang saya ni, memang saya pun dah tak makan sangat lah laksa yang ada lada cili kisar dengan garam dengan belacang asing tu. Kita memang buat cili sendiri, tumbuk cili sendiri. So rahsia kuah laksa ni saya tak tahu orang lain letak ke tak. Dia letak sedikit belacan, air belacan. Macam ni. Letak kuah air belacan macam ni. Rasa laksa tu, kuah laksa tu memang betul-betul kit sayang. Ni kita kita jadikan dia air, penyek-penyek belacan asli, belacan marang. Memang kau bau tangan saya masa ni, lepas cuci dengan sabun pun bau lagi belacannya. Okey, kita masukkan ke dalam kuah tadi tu.
Jadi yang tanya Khaira kan, sebenarnya Khaira ni tak buat bisnes ke? Buat sayang, saya punya stok tak ada sekarang. Okey, sayang, kena ni juga tu, kena perahkan asam limau juga. Perahkan air asam limau macam tu dan juga belacan. Saya rasa dua bahan ni lah yang secret recipe yang saya rasa uniknya resipi ni dan memang sedap. So kalau siapa yang tak pernah buat, boleh try buat macam ni. Okey, berbalik nak cerita sikit. Saya punya produk akan insya-Allah pada tahun 2026. Okey, ramai sangat duk cari Jelly Berosa Juice Bright Skin sebab saya tahu saya punya produk Jelly Berosa tu memang mendapat sambutan ramai sebab ramai orang yang makan Jelly Berosa tu yang sebelum ni ada masalah cyst, fibroid, PCOS kan. Alhamdulillah dah sihat. Yang dah lama kahwin nak baby yang TTC kan, ramai sangat yang dah try pun menjadi, yang dalam pantang pun Alhamdulillah cepat recover. Sebab semua tu dengan izin Allah. Sebab saya memang menggunakan bahan-bahan yang sangat premium, yang bahan-bahan yang selamat. So kita orang perempuan ni kena jaga dalaman sayang. Bila kita jaga dalaman, barulah kita akan cantik luaran. So dah siap kita punya laksa kuah putih, ulam-ulam, ada laksa kita beli dekat cabang 3. Inilah cili yang saya kata tadi tu, kita tumbuk siap-siap makan dengan kuah semua gaul-gaul sedap. Sedap sangat. So macam itulah cara makan dia. Letak laksa, letak cili, letak ulam, letak kuah macam tu. Orang Terengganu makan laksa dengan tangan, tak makan dengan sudu garfu, makan dengan tangan. Oi, nikmat dia tidak terkata sayangku. Selamat mencuba. Hai, Leo pula.